Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazrul Arsyad bin Muhammad Suhaimi. Saya bersekolah di SK Sultan Omar. Hari ini saya ingin bercerita tentang sekolah idaman saya di masa hadapan. Ini dibina secara automatik. Kelas disediakan mengikut subjek supaya kita dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat untuk kegunaan masa hadapan. Kelas itu seperti Mama Sains, kelas Bahasa Melayu, kelas sejarah, kelas matematik dan kelas Bahasa Inggeris. Dan di sekolah saya juga mempunyai pokok untuk mengekalkan oksigen untuk semua pelajar. Selepas itu, saya akan membawa anda ke bangunan sukan. Di sekolah saya juga mempunyai banyak kelengkapan untuk bersukan. Ia dapat memberi peluang kepada semua pelajar untuk mencuba dan mencungkil bakat dalam diri murid. Saya akan pergi ke tingkat kedua menggunakan lift. Sistem lift ini berfungsi menggunakan air yang dikitas semula. Jika tiada elektrik, lift ini dapat berfungsi seperti biasa. Sistem ini dinamakan sistem hidrolik. Ini ada banyak sukan yang kita boleh main seperti gelanggang badminton, latihan berenang, akan membawa anda ke bangunan kantin. Di sini terdapat kantin untuk kita membeli makanan serta dijadikan tempat untuk berehat. Di sini terdapat banyak pilihan makanan. Penerangan dari saya. Sekian, terima kasih.